Dia tak dengar Nabi ucap sendiri hadis Nabi. Nampak? Tapi sahabat yang dengar. Sahabat baca hadis didengar oleh tabi'in. Tabi'in dengar daripada tabi'in. Akhirnya sampai pada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud dan seumpamanya. Mereka bukukan dalam kitab-kitab hadis. Yang mana orang yang ada dalam sanad-sanad dia itu, orang yang tidak kuat, maka hadis itu tidak jadi hadis yang kuat. Hadis kuat ni paling kuat hadis sahih. Hadis hasan kurang sedikit pada hadis sahih. Ditapis-tapis, ini bukan hadis, ini maudhu', ini hadis mungkar, ini tohok buang. Akhirnya bersih sampai kepada kita dalam buku-buku hadis. Cukup mudah bagi kita. Faham? Ulama dulu mengembara nak dengar satu hadis supaya umat yang kemudian dapat dengar hadis Nabi. Allah, ingat senang ke Imam Bukhari nak himpunkan hadis Bukhari 5,000 hadis dalam tu. 7,000 hadis lebih. Imam Muslim 5,000 hadis. Imam Hanbali 27,000 hadis dalam kitab Musnad dia. Ingat senang nak kutip je. Tulis atas kulit, tulis atas batu. Akhirnya molek siapa kat kita kitab-kitab hadis. Comel dengan awal larat, dengan baris, dengan kulit daun rumah pula dah. Jahil juga kita. Orang mari ngajar pula hadis di masjid, dak gi juga. Bodoh dari karung ni. Benda nak jadi. Tuan-tuan sibuk pun. Kan Nabi kata iqtani khamsan qabla khamsin. Murbuk 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nabi pun bilang siapa ke wahayataka qabla mauti. Masa hidup sebelum datang masa mati. Datang seorang ni tadaan, no sorry for you. Siapa dia? Yang kita takut. Lembaga hasil dalam negeri. Tak rot cetang tu. Tak apa lagi. BPR. Kau tak rot cetang. Ketua Polis Negara. Tak aku. Itu dia. Pak Beripong 1 juta pemuda. Tak rot tu. Yang kita takut Tan Sri Israel alaihi salam. Betul tak? Dia mari game over. Tekan, wah ni tak jalan. Wah ni tak jalan kereta Need for Speed. Tu tak tengok pada game over. Betul tak? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah sebut. Katakanlah kepada manusia-manusia, telah diwakilkan kepada mereka itu malakul maut. Allah suruh ambil nyawa. Bila suruh ambil nyawa, mati. Raja mati, menteri mati, presiden mati, governor mati. Tak usah kita. Kok cak ayang orang lain kita tak takut. Lembaga hasil dalam negeri mari rumah kita mati tak? Tak mati. Nampak? Polis mari 2 lek rabah mari rumah kita. Tak mati kita. Mari hak ni seorang balik awal. Ayah sakit tenak. Anak 2 orang doktor. Anak laki-laki dia doktor pakar di Hospital Sains Pulau Pinang. Tahun universiti. Ayah sakit, balik tak? Baliklah. Doktor pakar besar sekali, pakar bedah. Ayah sakit tenak di kampung, balik. Menantu, bapak doktor di Singapura bagian abuse. Maka doktor ni, anak dengan menantu bila balik tengok ayah sakit, anak ni kalau doktor pakar, dia mesti kawan dengan doktor pakar kau. Jadi kawan-kawan dia yang doktor ni mari juga tengok ayah dia di hospital. Betul tak? Takkan doktor pakar kawan dengan Mak Rempik. Faham tak? Maka kawan-kawan semua mari. 6 orang doktor keliling ayah yang sedang sakit. Nampak? Kalau tak mari Tan Sri seorang ni, tak ada masalah. Tetap berjalan tu. Benda panggil equalizer. Ting ting ting, power end. Ting ting. Tapi bila mari Azrail alaihi salam, walaupun 10 orang doktor pakar sedang keliling, mari Tan Sri Israel, assalamualaikum ya Abdullah. Nampak? Beri salam dulu, ambil nyawa. Mati tak? Dia keluarkan ni equalizer straight. Tak cakap nak pang
Faham tak? Tak jadi apa dah. Ni seorang. Nampak? Dang mariak ni balik lah kita. Buku kain baju lah. Ada cicing cabut, ada baju cabut, ada serban cabut, topi goh cabut habis. Tokeng cabut, kasut habis cabut. Buat apa? Mandi mayat. Nak? Lepas tu sipang mana? Dalam tanah. Minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Nak? Wa fiha nu'idukum, kamu balik kepada tanah. Muhebat lagu mana pakak penah atau kepala bau, masuk dalam tanah. Bila masuk dalam tanah, sama tarah dengan bangkai anjing, bangkai bewok, bangkai kambing yang kena langgar. Orang tanam dalam tanah berlaku. Oh, dok ni orang kampung, ni orang susah, ni tukang kebun sekolah, boleh lah tanam dalam tanah. Ayah saya Tan Sri, dia tak pakai tanam, letak atas angin, gantung di tiang TMB, molek. Tak ada, masuk tanah belaka. Faham? Habis cerita. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kami akan keluar kamu semula daripada tanah di padang mahsyar nanti. Habis cerita ya. Dah boleh rasuah tak Israel? Tak boleh. Nampak? Boleh kabel tak? Tak ada. Mu ambil kabel telekom tak kau cetong lagi. Faham? Manusia boleh nak tolong. Tak? Kenal-kenal boleh. Kita kroni kan, mesti kita tolong. Kita jadi ketua trafik. Dah tengok zoom lalu langgar lampu merah. Kita kejar lah. Cak epek. Tengok cermin gelap. Katok itu. Jatuh cermin. Tintak lesen. Nak? Rupa-rupanya bakal ayah mertua kita. Kita samang tak? Cik jawab nak dengar kali. Samang tak? Tak reti nak jawab. Dia langgar lampu merah, kita trafik. Nah, kita pun kejar jauh sikit pada orang Syiah epek. Berhenti. Nah. Jatuh cermin bakal mertua kita. Kita nak nikah minggu depan. Samang tak? Dah. Tu dunia. Tak? Kalau mertua memudak samang, dah kalau orang lain beri maaf lah tak. Faham? Undang-undang manusia kena tasamuh berlebih kurang, melainkan mudarat pada orang lain. Nak ni dok nampak sikit sama ekor, dok dang pala bah ekor. Nah. Maka tentera-tentera Allah, pekerja-pekerja Allah, dia tak kira siapa-siapa. Mu raja, mu pemasuri, mu presiden, mu siapa-siapa pun, siapa masa kiok. Dapat gambar dia ikut sama. Siapa masa hati. Wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila dah time dah mu mati, satu saat tak boleh cepat atau lambat. Masuk kubur panjang cerita. Atas dunia tak semayang, masuk kubur panjang cerita. Sayyidina Usman bila dengar kubur menangis. Janggut basah. Bukan basah mandi, basah air mata. Janggut Sayyidina Usman bukan janggut kita 3 km sorak. Sayyidina Usman janggut tebal. Tapi boleh basah, makna banyak menangis. Orang tanya, ya Usman, kenapa mu dengar benda lain tak nangis, dengar kubur mu menangis? Kata Sayyidina Usman, menantu Rasulullah, dia kata innamal qabru, hanya senyap kubur ini, nampak, satu tempat persinggahan daripada beberapa persinggahan menuju kepada alam akhirat. Nampak? Faman najabihi fama ba'dahu akhafu minhu, barang aisaru minhu, barang siapa yang dapat kemenangan di alam kubur lepas daripada kubur, iaitu di mahsyar, lebih ringan. Wa man lam yamju fihi fama ba'dahu asyaddu minhu, siapa yang tidak terlepas dalam kubur, maka di akhirat lebih payah bagi dia. Batu Sayyidina Usman nak dengar kubur menangis siapa basah janggut, takut kepada alam kubur. Padahal dia menantu Rasulullah, 2 orang puteri Nabi jadi isteri dia. Dia pula khalifah yang ketiga. Dia pula dapat tiket masuk syurga. 10 orang sahabat dijamin syurga. Kita ada tiket syurga, tak menangis pun takut pada kubur.
Nangis tengok cerita Hindustan. Bodoh. Nangis tengok cerita bawang putih, bawang merah. Tak ada otak ke apa? Nangis pasal apa? Pasal piti hilang 400 riyal. Dia juri menangis. No, Sayyidina Usman ada tiket masuk syurga. Menangis takut kepada kubur. Natu Nabi, kita natu dia. Natu lanung. Faham? Siapa sini natu Nabi? Tak ada dah. Dia hebat dah. Dapat tiket syurga. 10 orang sahabat jamin syurga. Masih menangis. Takut kepada Allah. Kita tak ada tiket syurga pun. Tak menangis. Kau cari harta dia, kau banyak cari makan kedara. Boleh mari ke masjid setahun 2 kali. Maya raya sekali. Nisfu Syakban kali. Bodoh.